Kau tahu tak peperangan yang berlaku pada masa kini antara Amerika dan Iran berkenaan perebutan Selat Hormuz? Ya Aisyah, saya ada melihat berita tentang peperangan antara Amerika dan Iran di media sosial seperti TikTok dan Facebook. Sangat mendebarkan. Bila kita teliti semula, peristiwa ini dapat dikaitkan dengan peperangan yang berlaku pada zaman dahulu, iaitu Perang Dunia Pertama pada tahun 1914. Ya betul, jom kita belajar tentang Perang Dunia pada hari ini dengan Cikgu Zulfa dalam kelas sejarah. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Kembali kita dalam kelas sejarah. Jom anak pelajar, kita belajar sejarah. Waalaikumsalam dan salam sejahtera cikgu. Ayo cikgu, kita belajar sejarah. Tetapi, cikgu sebelum itu, boleh cikgu ceritakan tentang Perang Dunia Pertama dan Kedua. Kami tadi telah membuat perbincangan untuk mengetahui perkara ini. Baiklah, disebabkan anak pelajar mahu tahu berkaitan Perang Dunia Pertama yang berlaku pada tahun 1914, mari kita mulakan pemerhatian yang menarik ini. David, Aisyah dan semua anak pelajar, sila fokus pada paparan ini. Baiklah anak pelajar, apa yang kamu perhatikan tentang paparan sebentar tadi berkenaan keadaan Eropah pada hari ini? David, bolehkah awak beri pandangan? Silakan David. Boleh cikgu, pada pandangan saya, Eropah kelihatan sangat maju cikgu. Infrastruktur moden dan kehidupan masyarakat tersusun serta aman. Terima kasih David atas pandangan kamu. Aisyah, adakah kamu bersetuju atau ada pandangan lain? Saya bersetuju cikgu dengan pandangan David. Selain itu, Eropah juga stabil dari segi ekonomi dan menjadi tumpuan pelancongan dunia. Menarik. Jadi, kamu melihat Eropah sebagai simbol kemajuan dan keamanan. Namun Aisyah, pada pendapat kamu, adakah keamanan dan kemajuan ini wujud sejak dahulu? Saya rasa tidak. Cikgu, mungkin Eropah pernah melalui konflik sebelum mencapai keamanan ini. Baik, mari kita lihat realiti sebenar Eropah suatu ketika dahulu. Inilah Perang Dunia Pertama, konflik yang pernah menggoncang Eropah sekaligus menggegarkan dunia. Hampir sama bukan dengan isu semasa berkaitan Amerika dan Iran? Semua berkaitan dengan perebutan kawasan yang strategik. Baiklah Aisyah, apakah perasaan kamu selepas melihat dokumentari Armistice Day, The End of the Great War 1914-1918? Saya rasa terkejut dan sedih cikgu. Rupanya keamanan dan kejatuhan hari ini dibina daripada sejarah yang penuh penderitaan. Tepat sekali. Sejarah mengajar kita bahawa keamanan dan kemajuan bukan sesuatu yang datang tanpa pengorbanan. Baiklah anak pelajar. Jadi, hari ini kita akan memahami bagaimana Perang Dunia Pertama bermula. Ayo anak-anak. Wah, Perang Dunia Pertama? Apa faktornya cikgu? Ada beberapa faktor yang menyebabkan Perang Dunia Pertama. Mari kita lihat video yang telah cikgu sediakan. Perang Dunia Pertama merupakan peperangan antara kuasa-kuasa besar Eropah. Faktor Perang Dunia Pertama ialah imperialisme, di mana kuasa Eropah bersaing mendapatkan tanah jajahan untuk bahan mentah dan pasaran. Faktor kedua ialah pakatan ketenteraan yang membahagikan Eropah kepada dua kumpulan dan menyebabkan konflik mudah merebak. Faktor ketiga ialah krisis di Balkan apabila putera Austria-Hungary dibunuh oleh seorang pemuda Serbia. Jadi cikgu, pembunuhan putera mahkota Austria-Hungary merupakan titik permulaan Perang Dunia ya cikgu? Ya, betul Hanis. Jadi, mari kita lihat video kronologi Perang Dunia. Perang bermula apabila putera Austria-Hungary dibunuh. Dan 28 Julai 1914, Austria-Hungary telah mengisytiharkan perang terhadap Serbia. Kemudian pada tanggal 30 Julai 1914, Rusia menggerakkan tentera dan kemudian memberi bantuan kepada Serbia. Pada 1 Ogos 1914, Jerman mengisytiharkan perang terhadap Rusia sekaligus mencetuskan ketegangan yang semakin memuncak. Pada 3 Ogos 1914, Jerman melancarkan serangan ke atas Perancis melalui Belgium, membuka jalan kepada peperangan yang semakin meluas di Eropah.
Pada 4 Ogos 1914, Britain menyertai perang menentang Jerman, menjadikan konflik ini semakin besar dan melibatkan lebih banyak kuasa dunia. Pada Oktober 1914, Empayar Ottomaniah turut menyertai perang di pihak kuasa tengah, sekaligus meluaskan lagi medan peperangan ke kawasan Timur Tengah. Pada bulan Mac 1915, Itali kemudiannya menyertai pihak Pakatan Bertiga. Pada tahun 1917, Amerika Syarikat menyertai perang sekaligus mengubah keseimbangan kuasa dan memberikan kelebihan kepada pihak Pakatan Bertiga. Secara tidak langsung, perang ini akhirnya telah mengubah sejarah dunia. Seterusnya, kita akan belajar kesan-kesan yang berlaku selepas Perang Dunia Pertama terjadi. Selepas Perang Dunia Pertama, banyak empayar besar dunia runtuh seperti Turki. Berdasarkan peta yang telah ditunjukkan pada awal kelas tadi, apakah perbezaan yang pelajar nampak dalam peta tersebut? Negara semakin bertambah, cikgu. Banyak negara muncul baru berlaku selepas Perang Dunia Pertama tersebut. Memang benar apa yang dikatakan oleh David itu tadi. Negara baru seperti Poland dan Yugoslavia terbentuk selepas berlakunya Perang Dunia Pertama. Apabila negara baru terbentuk, adakah keadaan menjadi semakin stabil? Tidak, cikgu. Apabila keadaan politik tidak stabil, ekonomi turut terjejas. Jika ekonomi jatuh, apakah yang akan berlaku kepada rakyat? Rakyat akan hilang sumber pendapatan dan pekerjaan mereka, cikgu. Saya ingin menambah jawapan David tadi, cikgu. Rakyat akan menjadi semakin miskin. Ya, pengangguran akan meningkat dan rakyat akan hidup dalam kesusahan. Di sini, dapat kita simpulkan bahawa apabila ekonomi jatuh, kehidupan masyarakat turut terjejas. Cikgu ada satu soalan kepada kalian semua. Ramai askar kembali dari perang, tetapi dalam keadaan bagaimana? Cedera, cikgu. Betul. Ramai mengalami kecederaan dan trauma perang. Ada yang kehilangan kaki, ada yang kehilangan tangan, malah ada yang kehilangan separuh badan. Baiklah, sekarang siapa boleh sebut satu kesan Perang Dunia Pertama? Negara baru terbentuk, cikgu. Bagus, Hanis. Apa yang kamu nyatakan sebentar tadi itu adalah kesan dari aspek politik. Selain daripada aspek politik, apakah kesan lain yang berlaku selepas Perang Dunia Pertama? Ekonomi jatuh, cikgu. Ya, itu merupakan kesan dari aspek ekonomi. Dari aspek sosial pula, ramai tercedera akibat peperangan yang berlaku tersebut. Baiklah, cikgu ada satu persoalan. Pada pendapat kamu, kesan yang manakah memberi impak besar kepada dunia? Kesan ekonomi, cikgu. Sungguh menarik apa yang dikatakan oleh kamu tadi, Hanis. Kerana apabila ekonomi jatuh, kesan lain turut berlaku. Baik pelajar, kita main kuis sedikit ya untuk uji kefahaman awak semua. Sedia semua? Mari kita mula dari sekarang. Baik, cikgu. Baik semua, kita sudah selesai aktiviti kuis sebentar tadi. Yes! Tanya, kekalkan prestasi tau. Yang lain, usaha lagi. Jangan putus asa. Sekarang kita rumuskan semula apa yang kita pelajari hari ini. Mari kita lihat semula kronologi Perang Dunia Pertama. Perang bermula selepas pembunuhan Archduke Franz Ferdinand di Sarajevo. Konflik ini kemudian merebak dengan cepat melibatkan negara. Siapa boleh nyatakan faktor yang menyebabkan perang ini berlaku? Nasionalisme dan pakatan kuasa antara negara. Betul kan, cikgu? Lain itu, perlumbaan senjata dan pembunuhan Archduke Franz Ferdinand. Terbaik, Hanis dan David. Jadi, semua sudah jelas bahawa semua faktor ini telah mencetuskan Perang Dunia Pertama. Hehe, mantap Hanis. Kita memang terbaik. Perang ini menyebabkan kemusnahan besar dan jutaan nyawa terkorban. Jadi pelajar, apakah iktibar yang kita boleh pelajari daripada peristiwa ini? Pada pendapat saya, antara iktibarnya ialah kita perlu mengelakkan konflik antarabangsa kerana peperangan membawa kemusnahan besar kepada manusia dan negara. Betul. Selain itu, kita juga perlu mengamalkan sikap toleransi dan diplomasi dalam menyelesaikan masalah antara negara, bukannya menggunakan kekerasan. Tepat sekali. Jadi, kesimpulannya, kita mesti menghargai keamanan dan berusaha mengekalkannya supaya tragedi seperti ini tidak berulang lagi. Baik pelajar, sampai sini sahaja sesi pembelajaran kita tentang Perang Dunia Pertama ini. Semoga awak semua faham dengan baik. Dan, sila siapkan latihan berkaitan peristiwa ini. Minggu depan, semua hantar! Baik, cikgu. Terima kasih, cikgu.